geng. Assalamualaikum, selamat petang-petang. Lama sangat tak menaju. So Skincan baru dilanda badai. Apa dia nama itu? Ribut Taufan. Senar La Luna. Semalam kita cari kerang kan. Hari ni aku ada 3 batang je nak pasang tajuk kat depan rumah. So update sikit lah, depan ni nanti dah, kalau korang jalan-jalan Skincan dah tak nampak dah rumah mama tua aku ni geng. Sebab dah ada rumah ipar aku depan ni tengah on construction. So jom kita pergi depan rumah, kita pasang. Spot pertama geng. Aku nak pasang dekat sini. Ya Allah, ramai ni orang. Siapa tu? Kita pasang kat sini geng. Sebab kat sini aku rasa ada potensi untuk dapat gorgon. Gorgon guys. Kalau gorgon kita pakai batang yang besar. Pakai batang besar. Nanti lepas maghrib kita tengok Boleh dapat tak Din? Dapat. Harap-harap kena lah. Cangkuk badan belakang dia ni. Okey. Itu saja. Kat situ dah pula. Tak kena ni. Okey. Dengan harapan babon. Good. Spot yang good. Nampaknya banyak cewek molek hari ni dah. Kat mana? Kat situ tadi? Oh, sukun Oh, tu nantilah pasang sini pula. Batang cantik ni, tidak? Betul. Alah, pasang je lah apa yang ada. Dapat seekor yang setengah kilo, 2 ekor. Dah boleh buat sambal tumis. Betul lah, Dik? Betul sekali guys. Lembek lah pula yang ni. Ya Allah. Nak cucuk mana? Ya betul lah sini ya. Pasang. Okey. Terpasang kat jambatan tu, jom. Okey. Jelas tadi. Tapi dia mesti ada babon dia dah. Betul. Babon. Lubang belut. Okey. Siap bos. Tunggu nanti malam maghrib ke pukul 8 tengok. Geng, dah malam geng. Jom tengok hasil tajuk kita. Tadi petang lupa Alamak, ni tak dapat lah geng. Kosong. Macam kena je. Allah. Dia lompat dari sini lah. Tapi tak makan pancing aku. Tu nampak tu geng.
Dia lompat dari sini tu, nampak ada buran tu. Pancing aku ni. Oh tu, lagi. Besar geng. Lepas. Ini pun lepas. Tu arwah dia. Apa, aku ada buat umpan lagi, nanti kita refill balik. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ni tak expect lah dapat. Dia nasib je lah. Nampak macam dapat. Dapat. Dapat geng. Tu, apa terjulur-julur tu. Dapat. Yang ni berjaya, 1 ekor. Tu dia. Dapat lah ni geng. Alhamdulillah. Besar agak tu. Alhamdulillah. Ngok. Ini pun kena bedal dengan haruan lain. Gila. Haruan bedal haruan. Maai. Alhamdulillah. Geng, sekarang pukul 12. Dah, aku bawa bini aku ni. Ada ong lah bawa bini kena ni. Nama Mama. Mama rakam. Oh, pakai yang kembang. Tak cukup besar. Besar yang kita harap-harapkan tu belum dapat. Guna. Kat sini yang kena gigit tadi tu. Oh, ya ke? Oh, kena sikit je ya. Ui. Kan nampak ni, dia tajuk besar-besar kena. Dimancing tak makan. Saiz cantik juga ni. Sorry lah lampunya. Mama tak suluh ayah ke? Tak apalah. Tu. Nak kena refill umpan ni tak? Plastik asal boleh. Pakailah Ezion. Kuat lah sayang. Kuat dah ni. Jom. Ni kan. Matahari bawa terbit ni. Baru pukul 7. Tengok 3 hasil tajuk kita. Malam tadi kena 2 ekor. Kita tengok ada tak gorgon yang kena kat tajuk kita. Oh, jackpot. Dapat burung pucung. Tajuk ni dapat burung pucung. Ya Allah. Elok lah. Aduh, jackpot. Aku cari haruan gorgon yang kena kat burung. Aduh. Aku cari haruan gede-gede kok yang kena burung. Jackpot. Tengok tajuk kedua geng. Tajuk kedua pun loncong ni. Aku rasa kayu dia kurang keras lah. Ui, ada. Ada yang ada. Oh. Ada ni. Okey, lompat ada. Ni ada ni. Oh. Macam besar lah. Tengok. Oh, kena geng. Oh. Ada. Oh, 2 ada. Kita ambil yang nombor 3 tengok ada tak. Nanti balik baru kutip semua. Tu yang dapat burung tu macam mana? Yang dapat burung tu macam mana geng? Mampu. Yang ni ada ke tak ada? Aduh, jackpot. Aduh, 2 ekor aku dapat burung. Oh, aku dapat 2 ekor burung. Ya Allah. Aduh, makan daging burung lah kita hari ni. Mampu.
Dapat burung. Alah. Jomlah. Memang dahsyat kali ni kita juga ni. Dalam sejarah ni dapat burung. Aduh. Oh, ni hasil kita, geng. Nampak kecil kan, tapi besar agak ni. Besar-besar. Dalam 400-500 gram lah seko. Lengan aku ada, tapi sebelah pegang burung. Besar lagi burung masalahnya daripada ikan. Memang jackpot ni. Sorry geng, muka barai. Tadi yang seko tu aku dah campak dah. Ini yang lagi seko kita release ya. Punya sakit dia cocok aku. Ini panjang aku menajo kan. Dekat sini lah. Baru ni lah kena burung besar macam ni. Kalau kena wak-wak ke ayam-ayam ke sedap. Dia dah penat dah. Tadi tu terbang aja. Terbang. Bye-bye. Bye. Geng, ada sambungan masak. Ada hasil. Total 3 ekor. Bang, mana asap ni bang? Jom. Geng, kesalai ikan haruan ni. Tengok tu. Kesalai dia geng. Asap-asap. Wah tu. Nanti dia tutup pakai daun pisang. Tutup macam ni je. Biar asap dia tu rata. Kan bang Okay, settle. Aduh, dah siap dah kot ikan salai kita, geng. Dah tak berasap dah pun. Abang. Wah, dah siap lah. Nanti kita masak lomak. Jadi kita nak masak lemak ni, geng, mesti ada pembalahan ni kan. Jadi ini cara randuk. Jadi cara randuk. Macam biasa bahan dia cuma biasa, bawang putih, bawang merah, cili. Lepas tu korang tumis lah. And then lepas tu just letak santan, masukkan ikan salai tadi. Lepas tu ni tunggu masak. So enjoy the video. Kasih muzik satu. Okey, macam Abang Roy cakap, jemput makan semua. Bismillah. Jangan terliur tahu. Bang, sedap tak? Mana ikan salai abang? Lemak. Orang masak yang ni bang, yang ni. Abang.
Mama Mok, cepat review. Awak yang masak? Baca dah? Tak. Nanti kita makan ramai-ramai, geng. Ada pakcik datang. Berapa bang? Kita frame. Sendiri masak, sendiri review. Mesti dia cakap sedap. Smoky tak? Smoky flavour. Smoky flavour. Rasa dia punya smoky tu macam gini. Fake ni, geng. Masih bagus nak ambil sendiri. Bye-bye.